Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya oleh Okey Rahmat, bapa kami, yang sentiasa mengingatkan kami pada beberapa perkara. Yang ketiga ni adalah waspada terhadap syaitan. Syaitan ini sudah berjanji pada Tuhan, pada Allah, untuk menyesatkan manusia. Maknanya dia inilah musuh utama kita sebenarnya. Dia datang berbagai cara. Kadang dia datang membisikkan kejahatan kepada kita untuk kita melakukan kejahatan. Kadang dia menggoda kita kan kepada perkara-perkara yang menyeronokkan keduniaan, sehingga kan benda yang perkara yang merosakkan nampak indah, manakala kebaikan tu nampak buruk kan. Kalau itu pun tak jalan juga, dia akan menggunakan kawan-kawan kita pula kan. Kawan-kawan kita akan mengajak kita kepada perkara-perkara yang apa namanya, yang boleh merosakkan kita. Jadi kita kena berjaga-jaga pada kawan-kawan juga ya. Dan juga kadang kita merasakan ibadah tu macam tak berapa penting lah kan. Alah, ni perkara kecil je kan, boleh qada ataupun boleh tinggalkan pasal sunat saja ya. Dia macam itulah. Kalau semua tu tak jalan juga, dia akan menggunakan orang berkuasa kan untuk membuat onar, untuk membuat kejahatan kepada kita. Dan kita lihat berapa banyak kan pemimpin dunia ni yang telah merosakkan banyak umat Islam, banyak merosakkan orang-orang beriman, bahkan menyebabkan kematian dan kehancuran. Jadi itulah syaitan ni musuh kita. Kita kena waspada. Kadang dia senyap-senyap, tanpa kita sedari kita telah hanyut, kita telah terbawa ke satu arah yang merosakkan kita, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar-sedar kita dah nak mati dah kan. Jadi waspadalah sentiasa kepada syaitan, sama ada yang kita yang direct pada kita ataupun daripada luar ya. Kita sekarang ni takut pada hantu sebenarnya taklah begitu sangat bahayanya kan, tapi syaitan yang secara senyap-senyap ni boleh merosakkan kita dan menjahanamkan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.